Aku tak tahu lah apa dah jadi dekat negara kita ni. Memang kita ni bila sampai satu peringkat, kita akan dapat pemimpin-pemimpin yang bodoh, pekak, tuli, 5 perut, 3 serangkai, buta perut, tak ada akal kan, macam mana? Kan? Tiap bulan mesti ada kes buli, bunuh, sepak, terajam, pelajar-pelajar, tak kira tingkatan ataupun di sekolah rendah. Apa yang hari ini yang mengejutkan apabila Menteri Pendidikan buat keluar satu kenyataan akan menubuhkan Badan Siasatan Kepala Bapa hang apa lagi. Hang habaq dekat polis tu, do your job and do the best. And then saya selaku Menteri Pendidikan tidak akan mengganggu. Kalau tidak itu sakal sangat, jangan ganggu sekolah kami. Beri peluang baik. Aku tak boleh ni mulut nak pergi seropok peluru dah nak maki hang ni. Aku ni betul-betulnya lah ringan sangat dalam BTT ni nak doa bagi kena dekat keluarga hang lah. Betul-betul aku ringan. Hang jadi menteri selama 3 tahun ni, hang nak tubuh jawatan kuasa kepala bapa apa? Hang jadi Menteri Pendidikan, bukan hang Menteri Tanam Sayur, bukan Menteri Pelancongan nak kena pikir Starbucks tu menjadi apa JV dengan pelancongan Malaysia. Weh bodoh weh, hang Menteri Pendidikan, hang buat kuasa balik undang-undang macam orang dulu-dulu lah, zaman hang mengaji kena tabuh dulu dengan cikgu. Benda macam tu je pun. Hang ni nak jegil tak boleh, nak marah, nak pegang hutang pun mak pak mai sediakan jawatan kuasa khas untuk sekat mak pak ni, untuk bagi cikgu-cikgu nak didik anak-anak, bagi cikgu-cikgu didik anak-anak. Mak pak ni sekat dengan kacau. Selagi tak patah, tak pecah kepala, senang. Ni dah nak tubuh jawatan kuasa siasatan, orang tu dah mati dah. 4 orang buat kerja tu dah selesai dah. Dengan bodoh sangat, tak dengar kat keluarga hang baru weh. Takkan minta kena maki kot. Kita kalau duk pergi kekal menteri-menteri macam ni, Menteri Pelancongan, lepas tu ni mai sekok beruk ni, Menteri apa ni nama baru ni, Menteri Pendidikan, lepas tu mai Menteri Makanan, mai Perdana Menteri, nanti bala Perdana Menteri lagi tak boleh buat apa. Tak tahulah. Pakcik-pakcik yang duk pergi masjid selalu tu, fikir-fikir tengok anak cucu ke depan ni. Kau takut anak cucu pakcik-pakcik pergi sekolah tu perang dengan tikam, tak ada masuk kelas depan pagar. Pasal apa? Ni baru-baru ni duk takbir negara. Bukan dia buat satu undang-undang yang membela pada cikgu untuk mendidik anak-anak, tapi menjadikan anak-anak menjadi raja dan akhirnya kurang ajar. Duduk dalam sekolah pun kurang ajar. Lama-lama orang kita ni tak mau pergi sekolah. Pasal apa? Pasal di sekolah tu ada singa, ada harimau, ada celaka-celaka yang dilahirkan oleh mereka ni ya. Jadi pemimpin tapi tak erti nak buat tindakan untuk rakyat, untuk nak lahirkan rakyat yang berhati nurani, yang bagus. Tak tahulah apa nak kekal mereka ni sampai bila pun aku tak tahu. Nak tak kena kat anak pinak hampa kan. Ayo sokong jilat sangat tu. Amin.